Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bawakan satu laporan khas berita opsi tentang isu yang semakin membimbangkan, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Berdasarkan kajian opsi 2020, murid seawal sekolah rendah dilaporkan menghabiskan lebih 3 jam sehari dengan gadget. Mari kita lihat situasi ini dengan lebih dekat. Sekarang saya berada di lapangan untuk mendapatkan gambaran sebenar bagaimana gadget mempengaruhi kehidupan seharian murid. Inilah realitinya, kanak-kanak lebih fokus pada skrin berbanding tugasan atau arahan ibu bapa. Mari kita dengar apa kata kanak-kanak ini. Saya main game 3 jam sehari, kadang-kadang sampai lupa kerja sekolah. Jelas, anak-anak kita semakin bergantung kepada gadget. Tetapi, bagaimana pakar psikologi pendidikan menafsirkan fenomena ini? Kajian USI 2020 mendapati lebih separuh murid sekolah rendah menggunakan gadget secara berlebihan. Dari sudut psikologi, ada 4 teori yang menjelaskan kesan ini. Gadget. Pada tahap operasi konkret, murid sepatutnya belajar secara hands-on. Tapi terlalu banyak masa dengan gadget menjadikan mereka pasif. Bandura, mereka mudah meniru tingkah laku dari skrin, termasuk watak kartun yang agresif. Ketiga, Erikson, pengasingan dengan gadget boleh melemahkan keyakinan diri dan kemahiran sosial. Keempat, Skinner, ganjaran segera dan permainan video menguatkan tingkah laku ketagihan. Walaupun begitu, isu ini bukan tanpa jalan keluar. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal penggunaan gadget. Dengan menetapkan had masa, menggalakkan aktiviti luar seperti bersukan dan berbasikal, serta aktiviti kreatif seperti membaca dan melukis. Kanak-kanak boleh membesar dengan seimbang. Kesimpulannya, gadget bukanlah musuh. Ia boleh menjadi alat pembelajaran yang hebat jika digunakan dengan kawalan dan keseimbangan. Sekian laporan khas berita opsi aplikasi psikologi pendidikan. Saya Zaki Gani mengucapkan terima kasih kerana menonton.